Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, nyamban. Si Farhan kailap pungolom pemirsa. Ya. Kebailah pungo si Farhan. Kejak pegah le si Farhan nyan hana dalil baca surat Al-Fatihah sesudah selesai solat. Tak gepak ma si Farhan nyan pergi anak Abu Ilom di Aceh tadi. Alah hai bang Farhan. Nyo kitab yang ke Farhan nyo mandumna dalil tentang bahawa baca Al-Fatihah le remayangnya na hai Farhan. Ya. Maka ji hai Farhan, segalamkah kau pegah dalil, segalamkah kau pep-pep, kau pegah yang kongkon dalam media sosial, kad fikir dile, kakalong kitab-kitab dile baru je kaprak abah. Nyo dikeke nyo Farhan nyo na dalil je nyampai keke. Menyo tak fikir secara adalah lagi kah pegahnya hai Farhan. Le hal yang hana dalam hadis dalam Al-Quran. Jino, jika minta siat dalil dalam Al-Quran bahawa gekun bek pohmak. Bek tromak jika minta dalil Al-Quran tegau. Berkatemu menyakatemu dalilnya tentang orang kebro dalilnya paduk apa bro. Tak gepap ma ka Farhan ka pegah hana abui ka fitnah umat ka. Kakam tumpah lam demi Allah hana dalil dalam kitab dalamnya hana dalil tu pegah hana ayah kah pegah hana nyampai ke apa bahaya kah? Ka apa pegah ke mentong ka habui. Tak gepap ma ka. Bek apa pegah hana abui ka? Nyopi orang yang nonton iku kenya kana Quran nyo kitab ndek bek pegah ka komen lam bek kata menak ikut kitab. Hana aku nak ke kitab ke. Bengah ke kalau nak buy kanya pegah yang akan tumpah lang demi Allah hana dalil tu pegah hana dalil. Tip jai dalil. Ya lagi contoh lum pegah bakah bunuh bawa traumaknya na dalil. Memang hana dalil je kita secara tak kiaskan. Bek bangai lagi buih nak kantu ka. Bek punya pindah umat ka hai gam. Nyompat dalil pakai najid nyompat oh. Tiban faedah dah baca Al-Fatihah sudah solat. Nah dalil ji. Bek kalik buih ka hinan. Tegalam adalah terjadi fitnah dah telun. Dan bek fikir awak rolong fitnah si Farhan. Tak dengar ile pui kenti Farhan buihnya. Bek bek ngau dah tunjuk Farhan. Farhan buihnya. Ngawi je. Ngawi tunat tunjuk Farhan. Ha? Ngan gelitik dah mah ngan gelitik. Tunat tunjuk Farhan. Nah, sebab Farhan yang kau nukun le gelantu nak gantu ngi Farhan yan. Awak ka bengeh tiku de ke Farhan yang tetap kau nukun ke bui. Anak bui yang gantu yang ke Farhan. Nah, ka dengar le tiban jikeun le Farhan. Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Ya dari Nabi setelah salat 5 waktu. Silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Yang ada setelah salat 5 waktu, Nabi setelah salam istighfar 3, kata Abdullah bin Abbas. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ada pula yang berpendapat 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 kul. Khusus pada maghrib dan subuh membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan khusus subuh Nabi juga membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis dan seluruh kitab madhab. Nyan tunggu. Ka jelas. Gibai ke Farhan. Nyan dalil ji. Tak pegah ana. Nyampai ke kemandumna kau. Salah sabo ji hai Farhan galin tak. Ipegah dalam kitab kitabnya apa cara kah Farhan. Pun kitabnya.
Kada baca. Ya, dalam kitabnya Farhan. Dan dalam kitab pun Farhan. Dalam kitab Kuyubi Umairah bin Ibrahim. Ya. Mahli. Pulang bakar. Kitab pulang. Ya, kitabnya Pina Farhan. Nempuna Farhan. Dalam kitabnya Pina Farhan. Mandum dah hai Farhan. Maka je kapal pegah bui ka Farhan. Hai. Tak kepap ma ka Farhan. Allahu Akbar Farhan. Hadis. Kau pegang Nabi. Sahabat daripada Duratul Anfa' fi ilmil hurufi. Ya. Man dawama ala qiraatil Fatihah. Ma'a basmalatil akhaba kulli salatil maktubah sab'a maratin bil adadil ayatiha fataha Allahu alaihi abwabal qiraati madama yuqra'uha wa kafa'allahu ta'ala ma afhawum min aradat dunya dinihi wa dunyahu qira'ataha aqaba kulli salatil maktubah. Yang kekal para sahabat. Ibn hati ji. Bermula siman-siman. Barang siapa? Nyamban kekal para sahabat. Yang berkekalan kekal. Yang berkekalan giban. Dia ada baca surat Al-Fatihah. Yang mana yang tak bacanya Al-Fatihah pikun Farhan. Berserta basmalah. Bajan tak baca. Mengiringi tiap-tiap solat yang difardukan. Nyamban. Perlu kau? Akan tujuh go dengan bilangan ayat yang berkibat bilangan ayat Al-Fatihah tujuh go ciptakan ban Farhan kongkap Farhan nyam nyo kamunan Farhan dibukakan akan uri yang bacanya oleh Allah di atas urinya berubah pintu kebaikan ubena pintu kebaikan dibuka hai Farhan hai bek bangai ka be kaptitak gop ka ongka kaparan mangai nyan dalil dibuka mandung kebaikan kalinya Farhan to keempat rezeki ji dipeluah apa yang dia inginkan dicipta-ciptakan disampaikan oleh Allah nyamban yang dalil dalam kitabnya 4 sesudah adalah solat yang dimaktubkan. Solat yang dimaktubkan, solat yang difardukan hai bang Farhan. Bek bangai lagi gelantu. Yang 4 kitab ikut ke Bek aku fikir tulis untuk hai bui. Ikut ke 4 kitab. Aku pegah bakah, bek aku pegah na dalil. Nyan kata-kata tumpah kah nyan kaji ka perlu kiparat ju. Oh panina wakah hana nyan hana kabut pikun kiyah ngai jemaah. Mana ka depu mai ka kifarat na dah na ka depu. Kalau tebak kam tumpah-tumpah juga deh. Alah hai gelantu anak kantau. Kak Farhan. Yang dalil hai Farhan. Bahawa tak baca surat Al-Fatihah sesudah selesai solat. Bahkan ada dalil belum Farhan. Yang jika dengar dalil baru nyanyan. Kibaikun dalil jik baca Al-Fatihah. Mereka pegah nak bui kah le. Alah hai engkong anak kantau. Yang selanjutnya Farhan. Supayakah hai Farhan pulih dari pungo. Supayakah pulih dari stres. Nak diriwayatkan oleh hadis Islam kebanggakan. Berkayam baca surat Al-Fatihah. Paduga dah baca haji. Hai boleh. Supaya itu adalah paduk menggalah aju. Kurangnya haji. Supayakah pulih dari penyakit. Sebakkah kampung je no. Kakam tumpah-tumpah dalam masjid. Kau pegah haju bawah hana ka demi Allah hana yang mengatakan hadis kau mak dah hana nyompak jihidumnya dalam kitab ke empat jihidum lamnya jihidum alah hai Farhan tu bangai tak gale kau bangai tak ka Farhan lu dalil hai Farhan hai be ka pegah hana kitab yang kau tabo dan yang kau baca ikan yang pi nak terjemah dak nak me pijut. Aduh, hai Farhan, hai, dia tak dalil. Dalil kitab ikut ke, hai Farhan, baik kepegahana. Alah, mak oi Farhan, hai, tak bak bangai kah lagi buyah nak gantu, bangai kah go. Alah, hai Farhan, hai, bukan bangai tak tinggi anak. Astagfirullahaladzim. Nyon tu, tak nak buat tak, kau bengih nasiden pergi, nasiden. Kau bengih awaknya lam, hanjut tu menak, hai pekah. Masyam tu. Hanjut tu nak kau awaknya puget. Dah ceramah berget-get, dah pegah berget-get. Yang menangi pegah. Sebenarnya tungku bawahnya nyan. Anak payah le pegah abah berget-get.
Yang pas cingom parang tatak aja kudi. Kita hek ko komite haji. Nyo ka selesai lu melapor ba polisi tan dilapor lu kan lapor ka pegah ba makah aja kudi hanayo okey. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bangai tak kafaran hai. Allahu akbar hai Farhan. Bukan bangai tak ka. Kong kapan? Ya, nyan dalil. Sip lomba dalil badon Farhan bahawa yang kakun nikahnya nyan fitnah yang sangat kejam hai Farhan. Maka ji hai Farhan lom pegak badon beklah ne pegak but yang kongkon. Kajak but ataupun hai Farhan kahoi ulama-ulama kapudua kapetepat pu betul lagi kahkun. Memang punya dalil dalam tan cok lamton daripada hadis Nabi nyan hana kiban cara haji. Tabut cara haji dah kiban kebaikan tak baca surah Al-Fatihah di sembahyang je nyan tak bawa kebaikan. Makanya aku pegah bakah Farhan, masalah adalah ijma' dan qiyas dan istibahahnya bermupum. Tampak faham bermupum tentangnya. Allahu akbar Farhan hai. Baik ke bangai tat, baik tutup ayatnya bangai Farhan. Bermupumlah adalah ijma' dan qiyas. Menang. Allahu akbar, Allahu akbar. Bit bangai lagi gelantu han nampakkan tu ka Farhan hai. Nyo tolong sharekan videonya ba Farhan tiat. Berita bahawa dalil baca Al-Fatihah nyo na dalil hai Farhan. Keempat Farhan, na dalil. Nah, baik lagi bu yang nak tu kan Farhan. Keempat Farhan. Namban. Mudah-mudahan bermanfaat videonya khusus di bagi ulun tuan dan umum di bagi ketanya Bandung. Namban. Sampaikan video yang buat Farhan bahawa si Farhan yang kadi fitnah umat kageken le Farhan bahawa dalil baca Al-Fatihah sesudah solat fardu tidak ada dalil bahawa baklun na dalil nyopak Farhan. Ikilanya tuannya kitab yang 14 nun dan subah duilun tuannya mandumna mengatakan baca Al-Fatihah sesudah solat itu ada dalilnya Farhan. Mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.